Banyaknya katak. Iya, kau je tak tahu. Katak-katak tu tak tinggal bawah tempurung. Katak tak semestinya tinggal bawah tempurung. Baru hari ni aku tahu. Wahai katak sekalian, aku kena cari tempurung. Tahu kat mana? Tempurung. 1, 2, 3. Ramai betul penghuni hutan ni, Bapa. Macam-macam rupa dan saiz. Ada yang telinga panjang, ada yang bercengkerang. Katak macam kita pun ada. Mereka hidup dan main sama-sama. Tadi pun ternampak binatang yang perutnya paling besar. Kerbau. Kerbau. Kerbau? Tentu perutnya tidak lebih besar daripada perut Bapa. Ia lebih besar. Besar dari ni? Besar lagi. Besar ni? Tak, besar lagi. Besar ni? Tak, besar lagi. Besar lagi. Hei, kan aku dah kata jangan. Tengok, sampai meletup perut kau. Sudahlah. Pergi. Aku nak berehat. Kau nak tengok buaya? Binatang apa tu? Wah, apa nak berubah? Hidup bawah ni selamat. Tak perlu ambil tahu hantu di luar. Apa lagi? Hai. Aku nak pinjam. Alamak, macam mana ni? Tolong, jangan makan aku. Tolong. Aduh, itulah akibatnya. Tidak bergaul dengan dunia luar. Jadi cetek pemikiran dan pengalaman hidup. Wah. Tolong, jangan makan aku. Tolong. Aduh, itulah akibatnya. Tidak bergaul dengan dunia luar. Jadi cetek pemikiran dan pengalaman